Jadi saya tak tahu kenapa saya kena bercakap. Dewan kosong lagi. Tengok ujung sana sampai ujung sini, nak jalan tu penat juga sebenarnya. Saya rasa lebak 200 meter kot. Ada orang lain tu ni. Oh, ni pengurusi Maybank. Sila. Rasmian kat sini lah. 3,000. Boleh penuh ke ni? Tahu apa officer beritahu? Saya kena menjual Malaysia esok ni. So happy for you. Terima kasih banyak. Kena make sure message itu sampai sebab esok untuk kami yang di atas pentas ni nak menjual keupayaan Malaysia. Jadi bila kita nak menggambarkan Malaysia ini patut menjadi tempat pelabur dan sebagainya masuk, event ni kena betul-betul sempurna lah. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang bertungkus lumus untuk menjayakan event esok. Nampak tenang sangat, saya risau semua tenang je.